Teman-teman rakyat Sabah, mohon untuk share, repost dan juga viralkan VTT ataupun video kali ini, kerana ada sesuatu yang kita nak kongsikan kepada rakyat di luar sana. Mungkin anda telah mengetahui, tetapi ramai lagi orang Sabah, pengundi Sabah yang duduk di kampung-kampung, di pedalaman, mereka tidak tahu maklumat yang sebenar. Mereka ditipu dengan data-data, angka-angka tertentu yang telah dimanipulasikan oleh pihak kerajaan JRS untuk menunjukkan kononnya kerajaan ini, iaitu kerajaan JRS berjaya. Hakikatnya, kita buat dua perbandingan. Kerajaan warisan Shafie Apdal 26 bulan dengan kerajaan JRS 56 bulan yang dibawa teraju Haji Jinor. Baik, mari kita lihat satu persatu. Daripada perbandingan pencapaian Ketua Menteri Sabah, dua-dua ini iaitu Shafie dengan Haji Ji. Shafie 26 bulan, Haji Ji 56 bulan. Ketua iaitu Ketua Menteri Sabah pertama tuntut hak MN 63. Haji Ji tunduk kepada tuntutan melayah. Tentang integriti, tiada yang kena siasat SPRM semasa kerajaan warisan. Tetapi zaman JRS, ramai YB JRS yang dipanggil oleh SPRM. Yang ketiga, kadar inflasi 0.2% terendah dalam sejarah. Namun zaman JRS 3.0% antara tertinggi dalam sejarah kadar inflasi. Kemudian isu air, jarang tiada air pada zaman warisan 26 bulan, tapi zaman 56 bulan JRS selalu tiada air. Kemudian air dicatu. Kemudian air yang keruh, air yang macam warna dia melo ataupun teh ais. Kemudian air berbau pula, seperti mana di UMS baru-baru ini. Kita pergi kepada isu bekalan elektrik. Jarang terputus bekalan zaman warisan, tetapi zaman JRS selalu mati karan. Kita pergi kepada jalan raya. Kurang jalan macam di bulan. Kurang sangat jalan macam di bulan. Tapi zaman JRS bertambah-tambah jalan berlubang-lubang. Tampal hari ini, 2 hari rosak. Tampal hari ini, 2 hari lagi, kemudian rosak. Bazirkan duit rakyat Sabah. Kemudian kadar nilai KDNK paling tinggi zaman warisan pada tahun 2019, iaitu RM 85.6 bilion. Tertinggi dalam sejarah. Tapi zaman JRS, diorang gagal capai unjuran. Hanya capai 83.2 bilion sahaja. Pergi kepada pengangguran. Pengangguran zaman kerajaan warisan hanya ada 114.300 orang. Tapi zaman JRS, kadar pengangguran dia 181.400 orang. Kadar pengangguran. Itu baru sebahagian. Belum lagi kita perkara-perkara yang lain. Pembaziran dia, beli kereta mewah, beli nombor flat, bena signboard Sabah Maju Jaya, bagi pula peruntukan kepada cyber trooper yang jumlahnya 5.92 juta, bertambah daripada 2 juta, bertambah 5.92 juta. Keseluruhannya 7.92 juta pada tahun 2025. Apa nak jadi ni? Jadi rakyat Sabah, kamu ada hak untuk bersoal ataupun bertanya hal ini kepada kerajaan JRS. Dan kita pastikan #selamatkan Sabah. Dan buatlah pertimbangan sebaik-baiknya. Kerajaan mana yang terbaik? Kita jangan tersilap pilih. Kalau kita tersilap 5 tahun kita merana, susah. Kita akan dapat pemimpin yang orang sambung lagi rasuah, sambung lagi sakau. Ayo rakyat Sabah, warisan wadah terbaik. Kerana warisan adalah parti orang Sabahan.